balik konten, true or true tak silap saya, boleh check konten. Statistik Margosha. Cuma tadi awak tanya, boleh ke Karina beat? Kita tak tahu lagi. Sebab editor fans Karina ada cakap, try partnerkan dulu. Kita cuba. So kita pun tak boleh nak tahu. Begitu. On statistik sebelum ni, yes macam tu. Itu je. Awak pun tipu kalau awak tak agree dengan saya tak. Sebab awak pun tengok statistik before this and sekarang lah. Cuma kita tak tahu kalau dia tak boleh nak compare sangat lah. Tapi Karina ni, apa yang awak kena tahu, dia panjang gila tau. Dia punya period dia long gila dan masih lagi kekal sampai sekarang. Itu yang hebat. Awak kena faham. Dia bukan one time yang, sebab banyak dalam AI yang one time hit. One time hit maksudnya naik lepas tu tenggelam. Tapi Karina ni, awak bayang daripada Karina masuk dulu pada bulan 3 tak silap tahun lepas sampai sekarang, Karina tak pernah tenggelam. Itu yang awak kena faham. So adakah ship lain ada macam tu bagi saya sekarang? Tak ada. Only Karina. So itu yang hebat dia. Gitu. Sampai ke event penangan dia. Sana tak hujan ke? Dia cak lagi hujan ni. Hujan pula. Bagi top 5 tak boleh. Kena tengok konten nanti. Mana boleh bagi top 5 mudah-mudah gitu. Hai abang, hai. Presiden apa tu? Selamanya presiden. Saya tetap presiden. Cuma itulah, kadang-kadang bila saya bagi, saya lebih suka yang supportive lah. Ini jujur lah, luahan hati saya. Saya lebih suka yang supportive punya fan, punya supporter. Maksudnya, contoh, as a contoh lah. Nak bagi contoh siapa susah lah. Ya, malah nak bagi contoh. Siti Min. Kita contoh Siti Min. Kita bagi contoh Siti Min. Awak minat Siti Min ni? Mana nak buat macam ni? Aisyah pergi sini, Aiman pergi sini. So awak support Aisyah dengan siapa buat, awak support Aiman dengan siapa dia buat. Saya lebih suka gitu. Lepas tu saya pun akan rasa lebih nyaman untuk nak bagi dia orang kembali. Ni awak dah menjarakkan dia orang punya. Susah nak cakap, susah. Tak apalah, macam-macam mana pun saya suka berlakon. Bahas pasal Una, kesian dia. Awak tengok ada konten apa yang saya bahas tentang Una banyak sangat berubah. Saya rasa lebih, saya jarang bercakap dengan Una dulu. Saya selalu bahan dia dalam konten. Saya selalu nak suruh dia bercakap lah. Itu ya sebab saya bahan pasal 7 bulan ke apa, bulan 7, bulan 8 dulu kan. Kau WhatsApp aku kata nak kahwin apa semua. Sebab saya nak dia bercakap dalam konten. Itu dululah, itu dulu Una punya dulu. Tapi luar konten saya tak banyak bercakap dengan dia. Saya tak ada topik nak bercakap dengan Una ni. Tapi sekarang alhamdulillah, nampak dia dah makin better. Dia dah makin banyak bersuara dalam konten. Itu yang apa yang saya nak sebenarnya. Itu yang apa yang saya nak daripada dia. Sebab dulu dia memang banyak bercakap. Saya ambil dia pun sebab dia banyak bercakap, telatah dia apa semua. Tapi sekarang dia dah getting better. Sangat better. Banyak dah bercakap, banyak huraian dah. Luar konten pun saya banyak bercakap. Dah banyak bertanya saya. Sebab orang kata kalau malu bertanya sesat jalan. So sekarang dah bertanya gitu. Jadi good, improvement banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gapo hak ada pada page 1 ni tak ada sebelum ni.
Best lah soalan tu. Bijak soalan tu sebenarnya. Apa yang ada pada batch 1 yang sebelum ni sementara tak ada? Kalau yang jelas been obvious, crowd lah. Itu jelas been obvious lah. Sebab satu memang saya ambil yang dah ada background content creator dan ada followers masing-masing. Itu satu. Kedua adalah vibe. Saya rasa macam dia orang lebih dekat dengan kita. Dia orang lebih rasa macam dah jadi macam kita. Dia orang dah kita. Gitu lah sudah. Senang. Dia orang dah blend dengan kita. Tak perlu ambil masa. Kita tak rasa dia orang asing. Kita tak rasa yang dia sementara. Sebab vibe dia orang tu sama vibe dengan kita. Sebab dia memang content creator dan dia bermudah masuk air. Dan satu lagi memang contoh macam Mal ni, dia memang kawan kepada Kanda. Itu. Dan untuk Daus, dia memang kawan kepada Harry. Memang dah pernah bekerja sama. So untuk Melur dengan Aina tak rasa kekok. So itu yang tiada pada best sebelum ni. Itu yang saya rasa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermenangkan je lah. Sabar. Sebenarnya sikit quarter letters ramai koyak. Target dia pun memang macam tu lah. Walaupun saya dah expected dah. Saya tak kisahlah nak cakap masih tak ada konten lain ke nak buat apa semua. Tapi sebab dia fun sebenarnya. Kalau sebab orang kadang-kadang orang tengok pakai hati kan. So agak susah lah. Tapi tak ada benda pun. Saya memang jangkakan dah. Dan itu je lah. Malah no comment lah. Sebab saya dah explain lah pada ujung video. Tapi kat mana-mana memang akan ada juga. Jadi biarlah. Cuma tak ada cuma lah. Itu je lah. Dan dia orang pun dah ready dah. Setiap yang saya bagi tu, Saya cakap terus terang, saya approve mana-mana ayat tu. Sebab dia orang mesti akan tanya saya dulu, okey tak ni? Padahal dia orang lawan ni, okey tak? Okey dah. Tapi saya cakap ini ayat ni memang akan kena ni lah, memang akan kena judge ni. Okey. Gitu. Cuma saya tengok balance tak ayat ni. Kalau ayat tu perit sangat, yang ni ada tak perit? Ada balance. So balance lah. Dia bukan set up. Dia tak set up. Dia tidaklah kata set up. Sebab both tak tahu apa ayat tu. Aku je tahu. Saya je tahu. Pendapat kan cakap sesat, malu bertanya sesat jalan. So contoh dia ni datang, Aiman datang, okey tak? Okey. Ni pula Aisyah datang ke? Setelah datang dia tunjuk baik, okey tak? Okey. Like that. Dia tunjuk kepada saya. Sebab dia orang takut tak, dia tunjuk kat saya bukan sebabkan takut ayat tu terlampau setap. Tidak, cakap terus terang. Dia tanya saya bukan takut ayat tu hamba. Itu dia tanya. Tapi tak semualah, ada 2, 3, 4 orang je lah. Apa maksud talent AI yang dilepas tapi masih takluk pada peraturan? Tak ada maksud pun. Tahu baca kat mana? Siapa cakap macam tu? Saya cakap lah. Dah dirilis tapi tertakluk pada rule AI team syarat. Sempat ke baca komen itulah tu. Tak sempat ni. Dah lihat mesej Tazwim.
dia nak buat MV Karina, boleh tidak? Selagi Karina tidak bersama, tidak di comeback, selagi itu tidak ada. Itulah dia. Tidak ada apa-apa yang MV atau apa-apa yang melibatkan mereka. Macam saya cakap tu lah, ada yang pasal content letter tu, beberapa orang memang tunjuk kat saya dulu, itu je. Beberapa, tidak semua je. Itu. Dan bagi saya okey je sebenarnya, tak ada masalah apa pun. Sebab both bagi kan, kecuali seorang yang. Dan benda tu memang dah tahu tu konten. Kalau kau tak koyok tu, kalau kau tak sentap, tak ada yang ni. Sumpah kata prank mal. Aku takut tak ada reaction. Aku prank nanti dia tak ada reaction. Itu masalah dia. Duk ada bincang dah. Dia kata duk fikir dengan bini saya. Nak prank mal kodok. Tapi macam mana nanti reaction dia? Nak prank apa gitu. Takkan nak prank nangis. Takut tak nangis member. Memang sentap tapi ada limit. Apa yang limit tu? Limit tu awak je letak. Mana ni? Aku nak bahas sikit dengan dia ni. Aku terpaksa juga. Pak Lumah Musa cakap kat Aisyah tu, sumpah kurang ajar. Okey, saya yang bagi ayat tu. Kecam saya je lah, senang. Kalau dia nak bagi, apa ayat dia? Spare part. Jangan bangga berpartner dengan Aisyah sebab dia hanya spare part aku je. Okey. Mal kodok baja. Jangan bangga sangat partner dengan Aisyah sebab dia hanya spare part aku je. Cuba dia cakap macam ni. Luqman baja. Jangan bangga sangat berpartner dengan Aisyah sebab Aisyah hanya masalah lalu aku je. Kau rasa sentap tak sentap? Tak sentap. So benda ni kau dah cakap konten ni adalah konten sentap. Faham? Dia jenis sentap. So it must be sentap. Begitu. Kau kena faham. Kalau dia ubah daripada spare part tu ke masa lalu aku je, dia rasa tak? Best tak? Dia kena kick tak? Tak kick. Okay. So tukar kepada spare part. So bagi kick. So sampai awak pun sentap. Itulah maksud dia. So kalau awak kata sepatutnya tak payahlah konten-konten macam ni. Kalau awak minat AI, awak suka tengok kita orang, thank you so much. Dan awak tak suka konten tu, skip.